puasa Ramadan. Masya Allah, aku serba aku vibrate tau. Vibrate serba aku. Nasib baik aku pergi ke orang rumah aku genggam tangan orang rumah aku. Ngapa bang? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kau tengok perempuan tu, tak reti ke ni bulan puasa? Bukan orang Cina tuan-tuan, orang Melayu. Pakai seluar tuan-tuan, macam tak pakai seluar. Ke seluar hak ketat tu, kain getah tu, dia duduk depan. Macam mana kau nak lari? Kita pun nak pergi ke depan. Takkan kita nak gostan belakang. Bodoh ha? Dia duduk depan, kita duduk jalan. Mata takkan nak pandang sana je. Orang ustaz pasal apa teling ustaz? Mata kita pandang depan, dia duduk depan. Nak sebut astagfirullahaladzim, astagfirullah, mata duduk situ juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak reti-reti bulan puasa, tutuplah sikit. Tutup ni bukannya bulan puasa saja. Bulan lepas Syawal, bulan Ramadan, lepas Ramadan pun tutup tuan-tuan. Ni orang perempuan ni macam mana datang tarawih, macam tu lah lepas tarawih. Jangan tarawih yang macam ni, tutup litup cantik aku tengok. Lepas tarawih kau bolin. Orang Perak panggil bolin tuan-tuan. Masya Allah. Kadang tak sampai lagi dekat kereta dah buka telekuk, rambut merebang lah. Bodoh betul lah. Takkan tak reti-reti lagi. Dalam semayang tutup aurat wajib, luar semayang pun wajib. Betul orang mati tu tutup. Ada orang mati dengan rambut-rambut panjang sekali masuk dalam. Ini pasal apa rambut tak tutup ni? Ada tak? Kau pernah tengok tak orang kapan orang mati dia tak payah tutup rambut? Dia memang passion macam ni, dia memang suka rambut ni macam ni. Nak belah tengah, belah tepi bang. Orang mati pun kena tutup aurat. Jangan kata masih hidup, masa mati kena tutup aurat. Takkan tak reti lagi? Tutup aurat. Yang perempuan semua tutup aurat. InsyaAllah supaya jadikan Ramadan tahun ini yang Allah sebut.